Pukul 1, pukul 2 baru saya off. Saya punya komputer. Aku boleh jadi pakar. Semua kan nak komputer. Ni tengok orang nyembang dekat sini. Okay. Nak kena jaga juga ni kan. Sebab saya admin, saya seorang je yang boleh delete dalam ni. Takut ada orang mengarut tanya. Okey. Semua buat TikTok. Tuan buat TikTok? Tuan buat? Saya rasa nak buat. Rasa nak buat? Memang nak buat. Tuan ada buat TikTok? Baru guna. TikTok Tuan Excel lah. Tuan, dah. Okay. Dia lama lah saya tak tahu. Ya. TikTok ni, TikTok Tuan Excel ni, baru ni ada orang tanya saya, baru ni kan TikTok keluarkan ada satu program dia pakai Tone Plus. So orang tanya Cik Mazlan, Tone Excel dengan Tone Plus ni mana bagus? Saya kata dua bagus lah. Saya kata mana boleh nak betul-betul, ni satu company juga kan. Cuma kalau dia ni apa ni nak tahu pendapat saya tentang TikTok Tone Excel ni, Tone Excel ataupun Tone Plus ni, saya cakap saya tak nak ulas pasal Tone Plus. Tapi berdasarkan pengalaman saya yang sikit ni, saya nak kata Tone Excel is the best program in Malaysia compare with the rest of affiliate or referral program. Bandinglah dengan apa program kerja pun, Tone Excel still the best. Bukan nak bandingkan antara dua, bandingkan dengan semua dalam satu Malaysia ni. Bagi saya Tone Excel is the best. Okay. Mana ada testimonial? Okay. Testimonial Tuan Aris kita. Ni testimonial saya. Ni ada video ni siap lah. Okay. Saya masa tu saya buat 2 tahun. Kesudahnya saya kata, saya boleh kata dengan modal sekeping SIM card RM80 tu, itulah yang saya belikan kereta sebiji. Okey. Tak kira harga dia berapa pun, RM1,000 ke RM2,000 ke RM10,000 ke. Tapi saya ambil 100% daripada komisen Tone Excel. Dan masa tu bulan Julai tu, komisen saya setiap bulan lebih kurang dalam RM11,000 tu. Komisen orang top up saja. Saya boleh cakap dengan diri saya, dengan sekeping SIM card RM80 ni, okey, saya dapatlah rezeki kereta ni sebiji. Dan saya ada pencen sebanyak RM11,000. Itu tak masuk komisen yang anak-anak saya punya lagi. Anak saya seorang tingkatan 2 ada kot dalam 700-800 setiap bulan pencen dia. Okay. Ada banyak akaun. toneexcel.com. Dah 2 dah ni. Ni akaun saya. Ni statement. Orang sibuk kata buat Tone Excel susah, banyak competition, banyak persaingan. Okey. Tengok dekat ruangan chatting ni, macam ada seorang tu tanya macam-macam cerita. Susahlah, orang ramai pakai postpaid. Okey.
Orang nak minta bukti insurans, macam-macam tanya. Okey. Dalam keadaan orang susah tu lah tuan. Okey. Ini tak tunjuk semua ni. Mei dapatlah 2,000 lebih, April 2,000 lebih. Ini satu akaun saya ada 3-4 akaun. Tak masuk anak-anak saya ni lah. April, Jun, Julai, naik berdebu. Julai 7,200. Ogos naik lagi 600. Kerja apa? Nak kerja tak? Tiap bulan gaji naik tuan. Cari dekat luar kerja apa yang gaji naik tiap bulan. Modal RM80. Awal-awal dulu tuan macam-macam. Saya ajak dengan member dengan 1,001 penolakan. Dulu mana ada bukti. Mula-mula nak start. Orang tanya, kau dah dapat apa kan? Apa nak jawab? Kita bukan buat MLM. LM janji langit dengan bumi. Orang tu dapat RM80,000, RM60,000, RM30,000. Tapi bila orang tanya, kamu dah dapat apa? Kebiasaannya, orang yang buat MLM ni takkan cerita. Ada banyak dapat. Saya tak reti pula bohong. Lah, kau dapat apa? Ada kot dalam RM55 kot. Apa ke bisnes dia? Ada yang member cerita, aku kau buat apa sekarang? Aku ni tengah pening lah. Itu aku dapat projek 1.2 juta. Tak cukup modal dapat. Sebenarnya nak modal lebih kurang RM700,000. Sebenarnya ni nak Canon saya. Apalah kau cerita modal RM80. Nak cerita dengan aku yang tengah duk pening kepala nak cari modal 700 juta. RM700,000 nak buat satu projek 1.2 juta. Orang main juta-juta kan. Saya main sen-sen. Saya tak main juta-juta. Saya main sen-sen. Tapi yang ini campur 3 akaun. Bulan lepas ada dalam 13-14 ribu lah. Itu tak termasuk komisen lain-lain. Komisen form, komisen jual SIM card, retail, profit tu semua ada. Okey, tak payah cerita. Yang ini cerita duit passive income. Okey, walaupun sikit, 10 sen, 20 sen. Orang tahu pak RM10 kita dapat 60 sen. Okey, tapi tahu tak, waktu saya tengah menyembang-nyembang ni, adalah kawan kita dekat Perlis sana pergi top up kat 7-Eleven RM10. Saya dapat 60 sen tak? Saya pergi kedai kopi, kaki letak atas, kopi satu, isap rokok macam ni. Orang pergi top up dekat kedai ataupun Maybank to you ke mana ke dia top up RM10 ataupun RM50 ataupun RM30. Saya dapat komisen waktu saya tengah isap rokok, kaki naik atas bangku. Itu tak apa. Saya sakit perut, pergi buang air besar. Waktu tu orang top up. Ini cerita buang air besar dapat duit kan? Ini cerita buang air besar kita dapat duit. Memang bisnes ni dia ambil masa lah. 10 sen, 20 sen. Kalau juta-juta pergi campur dengan kontraktor. Okey. Yang ini 10 sen, 20 sen. Tapi dia makin besar ni. 2,000, 4,000, naik 2,000. Gaji naik 2,000. Belum akaun lain lagi ni. 4, 6, 7, 200 naik 600. Dan PM kita umumkan kenaikan gaji ke, umumkan apa? Bonus. Orang bersorak. Saya setuju mereka bersorak kan. Mereka akan dapat duit, tapi bila nak dapat? Hujung tahun nanti lah. Ada yang baru dah dapat ni belum bayar. Saya tiap bulan dapat bonus. Okey. Dan ini saya buat ni, waktu semua orang tak percaya dekat TikTok tu nak sell ni.
Mana ada bukti kan? Orang tanya ni